Setiap keping emas yang kita pegang telah melalui proses pembuatan yang sangat teliti melibatkan kemahiran dan ketepatan tahap tinggi. Untuk menghasilkan sekeping gold bar 1 gram, emas perlu ditimbang dan dikikis secara manual berulang kali bagi memastikan beratnya tepat 1 gram. Jika beratnya tersilap walaupun 0.001 gram, contohnya menjadi 0.999 gram, emas itu dianggap tidak menepati piawaian dan perlu dilebur semula untuk melalui keseluruhan proses dari awal. Proses pembuatan gold bar melibatkan 5 peringkat utama. Yang pertama, melting, emas dicair dan dituangkan ke dalam acuan. Yang kedua, rolling, emas diratakan menggunakan mesin khas bagi mendapatkan ketebalan yang tepat. Yang ketiga, blanking, emas ditekap seperti acuan biskut untuk membentuk saiz standard. Yang keempat, pressing, corak dan butiran keselamatan ditekan pada permukaan emas. Yang kelima, weight control, emas dikikis halus untuk capai berat akhir yang tepat. Di sinilah datangnya charge premium atau kos upah. Charge ini bukan sekadar bayaran tambahan tetapi meliputi kos tenaga kerja manual, kawalan kualiti serta proses keselamatan bagi memastikan setiap keping emas menepati piawaian antarabangsa. Charge premium juga dikenakan mengikut bilangan keping emas bukan jumlah gram. Sebagai contoh, sekeping gold bar 10 gram dikenakan charge upah atau premium sekitar RM15. Tetapi jika anda membeli 1 gram sebanyak 10 keping, charge-nya menjadi RM150 kerana setiap keping dikenakan kos tersendiri. Sebab itu, bila penyimpan emas melalui akaun Gap, cara paling bijak untuk menjimatkan charge premium ialah menabung secara konsisten dan keluarkan item bersaiz besar apabila gram sudah mencukupi. Inilah kelebihan sistem Gap, mudah, fleksibel dan memberi nilai maksimum kepada penyimpan emas. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk video saya untuk 5 langkah mudah daftar akaun emas Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik.